Nak kahwin kerana agama gini. Ulama kata nak pilih perempuan, pertama pilih comel. Nabi kata, 4 benda kita pilih perempuan. Comel, keturunan dia, harta dia, agama dia. Ingat, pertama kita nak pilih, kena pilih comel dulu. Tu cara dia. Dok, saya wali, saya nak pilih agama. Tengoklah. Kalau kita pilih agama, tiba-tiba orang pun buat mari agama. Tengok muka, la haula wala quwata. Sopo mok lampi. Kita pun tolak. Mu kata nak agama, bunuh lalu kita. Sebab tu cara nak pilih perempuan, kena pilih rupa dulu mula-mula. Biar ada rupa kat dulu. Lepas pada tu jangan berhenti situ saja di rupa. Baru kena tengok agama dia. Barulah dia panggil pilih kerana agama. Agama ni alasan paling last sekali. Jangan kita buat alasan pertama. Alasan paling last sekali. Kita pilih dulu hak ni, tengok agama dia. Tak lulu agama, baru kita tolak belakang. Comel pun hamba tolak, indah pun comel sebab tengok tak ada agama. Jangan watak agama, pilih mula-mula. Hamba pilih hak agama ya. Mari ni cacat, gini. Angin. Lari gitu. Kata dia mau kata nak pilih agama. Agama pun agak lagu ni hamba selok hamba. Tak boleh lah. Sebab tu jangan kecek buah kau se. Agama Nabi Muhammad apa dia sebut juga? Comel, keturunan, apa dia? Harta, agama. Apa dia pilih? Apa Nabi Muhammad sebut 3 tu? Kena sebut ni dulu. Hoklah sekali yang menentukan. Fazfar bizatiddin taribat yadaka. Pilih agama, muakil bertuah. Berarti hak ni yang menentukan. 3 pilihan ni tu memang orang pilih bini memang kena 3 tu. Tak ada orang pilih, tak ada lingo, tak ada mata, hak penting agama. Hai, aku takut derita ya. Derita sepanjang hidup. Orang lain boleh agama, boleh comel lagi, hamba boleh agama saja. Tangan berekong. Tak boleh lah. Jadi Nabi Muhammad sebut tu mesti ada hikmah dia. Nak pilih orang Tino ingat, pilih 3 ni dulu, lepas tu keputusan dia di agama dia. Tengok biar lulus 3 ni dulu. Agama ada keturunan, jangan anak zina, jangan anak orang tak tahu mari mana, jangan. Ada harta, miskin pun tak apa, tak ada masalah apa. Comel sikit, ada rupa lah. Bukan kata tidur nak kena ambil bata tu atas muka, ngega. Dok apa perikat lagu tu, comel lah. Boleh buat tidur lah kita kata. Barulah menentukan dia adalah agama. Tu cara pilih dia. Ulama syarah maksud kata pilih agama, agama yang menentukan. Bukan tidak ada pilihan. Cara pemilihan kena pilih 3 ni dulu. Kau menentukan dia tu agama. Ni ramai ustaz-ustaz duk syarah lagu tu. Dia tu duk ita ustazah comel-comel. Dia duk ita. Ustazah comel-comel ngajar kau orang. Pilih agama. Sedap buah dia. Buah tu wi kau orang kat sikit. Tak usah ambil semua kan. Buah ni memang free. Tapi wi lah kau orang, jangan ambil semua. Gitu kata.